Ini motor Chris. Ini masalah dia, api tak ada. Tengok. Ini aku angkut buat sarang banyak lah. Bila kita start ni kunci buka lah. Okay. Start. Okey. Tidak ada percikan api. Kita buka lah. Bongkirkan dia punya baju ni. Kalau tak wire, kalau wire okey, kita buka punya coil dalam ni. Banyak angkut-angkut buat sarang. Kita buka ni. Ini nombor 8 saiz. Ini nombor 8, nombor 8. Tengok coil ni mungkin terbakar. Coil ni terbakar. Saya kenakan sini dengan sini. Ini tak ada nilai. Sepatutnya dia ada kontak. Jadi kita kontak macam mana. Ini tak sambung. Di mana putus dalam. Okey. Ini kita beri. Ini barunya. Kita cek dia punya cooler. Bacaan dia. Ini bacaan dia 0.4. Okey. Ini yang rosaknya. Kita tengok berapa rosak. Rosaknya 16. Tinggi sangat. Tinggi. Kita cuba pasang. Dia punya ini okey kot. Dia memang tak menyambung. Dia hanya menyambung kat sini body. Dia menyambung kat body. Cubalah. Mungkin di bahagian ni rosak, pulsa ni rosak.
situ. Okey, sekarang dah ada api. Kita pasang plug tok dia. Kita cuba start lah. Ini kedudukan wire, dia tekan wire tu. Ini untuk bracket wire. Jangan wire dia ternaik, nanti dia putus, kena sagat. Ini pulsa. Okey, kita pasang balik. InsyaAllah mau nak ada api. Okey, kita dah pasang balik plug tok baru. Plug tok baru. Jadi kalau api tak ada, kita cek dia punya coil dalam. Bahagian pulsa aja yang rosak tu. Tapi oleh kerana dia jual satu set, kita terpaksa tukar satu set lah. Kemudian kalau tak ada juga, kita tukar coil. Tapi ni dah ada, coil tak perlu tukar lah. Coil plug. Ni coil plug Ini dah saya tukar baru sebab sudah lama sangat. Lagi satu nak tukar lah. Api bersangkutan dengan ni CDI. CDI ni yellow lah, tapi saya tukar baru juga.